Tes 1, 2, 3. Suara saya clear ke tuan-puan yang berada di online? Clear baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. InsyaAllah kuliah pada malam ini kita buat ringkas saja insyaAllah. Kita akan bercerita berkaitan dengan penolakan. So ini merupakan kuliah pertama, kuliah maghrib kita sebelum kita masuk kepada kelas pada bulan Mei ni insyaAllah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. So di Mei nanti, bulan Mei nanti di Zikra kita akan ada kelas belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, iaitu penolakan yang berulang dan panjang, constant rejection. Apa yang kita akan belajar daripada kisah ini? For sure kita akan belajar tentang apa yang Nabi Nuh punya naratif cerita dalam Al-Quran. Kemudian kita akan nampak juga macam mana dibersihkan bumi ni, dibersihkan kaum yang sangat besar. Kemudian akhirnya yang keluar waktu itu cuma orang beriman, ada banjir yang sangat besar, the Great Flood. And then kita nampak juga cerita berkaitan dengan konflik dalam rumahnya. Dan kita akan nampak cerita berkaitan dengan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ditolak berkali-kali sampai akhirnya dia kata, aku ni dah kalah dah, maghlub, fantasir. Tuhanku, aku dah kalah dah, aku dah tak boleh dah. Aku dah tak boleh lalu dah benda ni, berat sangat. So ini juga cerita-cerita tentang emosi orang yang ditolak berkali-kali. So hari ini kita punya topik, kita akan cerita pasal penolakan lah. Penolakan ataupun rejection yang kita akan paparkan daripada Al-Quran. Dan sebenarnya salah satu benda yang besar kita akan nampak dalam Al-Quran ialah pola penolakan yang pelbagai jenis. So kita akan nampak bagaimana Nabi SAW contohnya dalam menyampaikan dakwahnya akan di-reject berkali-kali, dan even kebanyakan daripada kisah Nabi Nuh ni pun turun ketika mana Nabi SAW berada dekat era yang ditolak, reject, boycott, kemudian tahun kesedihan dan sebagainya. So kita akan nampak kisah Nabi Nuh ni berada di banyak tempat, tapi kebanyakan daripadanya itu memang turun ketika mana tahun-tahun yang Nabi ditolak lah. Sebab kisah Nabi ni kita kena faham, semua kisah Nabi dia membawa kita kepada semua jenis struggle. Contoh, kalau kita sakit dan kita jadi orang yang bergelut dalam kesakitan tu, sama ada kita jaga orang sakit ataupun kita sakit, sampai hilang identiti diri kita. Sebab sakit ni dia bukan hanya soal sakit, tapi kita akan jadi orang yang hilang identiti. Selama ni contohnya pagi-pagi ada rutin, bangun pagi, pergi kerja. Tapi hari tu pagi-pagi bangun, kena ambil ubat, kena pergi klinik, kena pergi hospital, ada bau klinik dan sebagainya. So rutin tu dia akan disrupt kita punya, dia akan ganggu dan kacau kita punya identiti. Dan kadang-kadang orang yang sakit, dia bukan hanya kita ihsan kepadanya tentang bila nak sembuh, tapi dia juga tentang dia sedang merasa perubahan dalam dirinya. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah, dalam cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ayub alaihissalam, kita akan perasan ada dua tempat. Dia total Nabi Ayub ni disebut 4 kali dalam Quran, 2 kali ada ceritanya. So dalam 2 kali ni kita akan nampak Allah rakamkan bagaimana responnya terhadap sakit yang panjang. For sure kalau kita tengok kisah Nabi ni, kalau isi kita sakit, kita ada pergelutan tu, kita boleh belajar daripada Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita ada trauma dengan family, kita ada pergelutan dengan family, kita jadi orang yang membesar dalam keadaan libang libu, orang kata tak keruan. So macam-macam benda yang kita lalu. So kita boleh belajar daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau kita jenis orang yang memendam, so antara cerita yang paparkan orang yang jenis tak bercakap sangat tapi simpan banyak benda ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau kita cerita pasal orang yang sudah berada dekat tahap kegelapan yang panjang, dah give up, tak tahu nak buat apa, akhirnya keluar dan berlari, tidak meneruskan lagi apa yang kita perjuangkan, kita boleh belajar daripada Nabi Yunus alaihissalam. Dan kisah Nabi Yunus ialah kisah pertama yang turun kepada Nabi SAW. Maksudnya kalau kita tanya soalan, apa kisah yang pertama sampai kepada Nabi ketika mana Nabi mulakan dakwah? Jawapannya ialah kisah Nabi Yunus. Sebab turunnya surah Al-Qalam tu antara surah yang terawal. So itulah cerita pertama yang Nabi belajar, iaitu berkenaan dengan jangan lari daripada kaum, walaupun things macam akan jadi sangat berat, susah dan sebagainya. Tapi kena belajar cerita tu. Kalau kita ada kepimpinan, pengurusan dan sebagainya, perfectionist dan sebagainya, kita boleh belajar daripada kisah Nabi Sulaiman. So Nabi Sulaiman alaihissalam ialah orang yang sifatnya sangat perfectionist, sangat ambil kira banyak-banyak macam-macam benda, detail dan sebagainya.
Dan kalau let's say kita jadi orang yang sifatnya tersilap langkah nak memulakan kembali, antara kisah yang kita belajar ialah kisah Nabi Adam AS. Dan kalau kita orang ni sensitif, kita agak sensitif, over sensitif. Dan kadang-kadang kita punya respon tu keluar marah tu terlepas. Ataupun kadang-kadang kita jadi orang yang deal dengan benda yang buatkan kita makin nak marah. Ada keadaan yang orang ni dia berubah karakter lepas dia pindah satu tempat. Contohnya dia pergi kat negara ni, selama ni dia jenis orang yang tak marah, tapi bila duduk kat negara tu dia jadi makin marah. So kita boleh belajar daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. So Nabi Musa alaihissalam, kalau kita tengok dia punya fragment hidup yang dia paparkan dalam Quran dan juga pola hidupnya, kita akan dapati bahawa Nabi Musa alaihissalam, ekosistem dalam hidup tu macam kita kata, oh no wonder lah kenapa respon Nabi Musa macam ni. Sebab bagaimana kita membesar, bagaimana kita duduk, macam mana kita jumpa orang, apa respon kita, secara tidak langsung pasti akan bagi kesan bagaimana kita punya respon. Walaupun akhirnya kita kena own our respon lah, kita kena control kita punya respon. So hari ini kita akan melalui sedikit berkenaan dengan istilah dalam Quran, namanya ialah takdzib ataupun pendustaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Saya sentuh sikit pada hari ini daripada surah Ar-Rahman. Yang surah Ar-Rahman ni dia punya background story ataupun dia punya topik perbincangannya ialah berkaitan dengan orang-orang yang sifatnya selalu nak deny benda yang datang depan mata. Susah jadi seseorang, sebenarnya susah ya Nabi, for sure susah lah kan. Kalau kita tengok pun hadis Nabi SAW kata, orang yang paling berat diuji ialah para Nabi. Sangat susah. Kenapa susah? Sebab kita bukan hanya memegang idea yang benar, tapi kita nak convince orang yang idea tu betul. Idea tu benar, apa yang kita sampaikan tu betul. Sebab bila orang datang kepada kita dalam keadaan sudah meremehkan apa yang kita nak sampaikan, tak senang. Jadi contohnya macam hari ni bila kita bahas, kita borak dengan kawan, kalau daripada awal lagi kawan kita sudah meremehkan point kita, susah untuk kita pergi kepada layer-layer seterusnya untuk cakap benda ni penting. So bila kita study pasal kisah para Nabi, khususnya semua para Nabi ni ialah akan melalui waktu-waktu yang ditolak. Sekalipun ada yang tidak langsung ditolak, contohnya macam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni dia tak ada kaum yang spesifik dalam dakwahnya. Dia dakwahnya lebih kepada pembangunan negara dan juga sistem negara yang baik. Jadi maksudnya tak semua para Nabi ini dia punya tanggungjawab dia lah untuk memastikan target dakwahnya Islam dan sebagainya. Tetapi ada orang yang diletakkan dalam negara non-Muslim, fokusnya ialah untuk membangunkan infrastruktur, sistem yang baik dan sebagainya. Lepas tu baru pergi pada layer yang seterusnya. So kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf AS, kita akan nampak Yusuf AS akan berada dekat level yang orang tak reject dia, orang respect dia. Tetapi kita akan nampak dia di reject dekat dalam keluarganya, ada kesukaran dalam keluarganya. So kita akan dapat lihat bahawa semua para Nabi ni memang akan ada momen-momen yang kita boleh relate dalam hidup kita. Sebab tu kalau kita study cerita para Nabi ni, kita akan kembali balik pada ayat Allah kata laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya bagi cerita-cerita mereka, iaitu cerita para nabi, cerita orang-orang yang ada dalam Quran ni, tak kisah para nabi ataupun cerita yang jahat, semuanya ada ibrah. Ibrah ni ialah kita terjemahkan sebagai pelajaran. Tapi maksud asasnya ialah kita boleh menjambatani cerita tu. Maksudnya once bila kita tengok cerita tu, kita boleh cari diri kita dalam cerita tu. Kita boleh nampak pergelutan tu sama macam kita. Contoh, bila ibu Musa alaihissalam, bila dia tinggalkan anaknya Musa alaihissalam dekat Sungai Nil, dia tinggalkan, lepas tu anaknya dah hilang, dia akan terus rasa kosong. Malam tadi saya mimpi benda tu. Saya bangun pagi dalam keadaan nasib baik mimpi. Saya dalam mimpi tu saya tak jumpa anak saya. Saya tak pasti tempat tu, saya tak familiar sangat, tapi memang dalam mimpi tu memang dahsyat lah pergelutan ni. Ada dalam mimpi ada kau juga. Kau ada dalam otak tu. So banyaklah benda yang berlaku dalam mimpi tu. Akhirnya bila saya terjaga, saya macam, oh my God, Alhamdulillah. Macam sangat-sangat syukur lah. Tapi nak katanya, perasaan tu, rasa kosong tu, ada disentuh dalam Quran. Iaitu gambarkan yang, kita boleh relate dengan cerita tu. Sebab tu cerita dalam Quran ni, dia bukan hanya state the fact saja, letak fakta, campak fakta. Dia bukan cerita yang dry. Dia ceritanya ialah sifatnya
kita human, dia cerita pasal orang, dia cerita pasal manusia yang bergelut, cerita manusia yang macam-macam cara fikir dan sebagainya. So bila kita tengok cerita tentang takdzib, sebab dalam ayat surah Ar-Rahman, pengulangan yang berkali-kali kita akan jumpa ialah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu semua dustakan? Dustakan. So dustakan ni maksudnya ialah kita deny nikmat tu, kita ketepikan, kita tak nak fikir. So istilah takdzib, tuan-puan, ialah merupakan satu kalimah yang sifatnya membawa kita kepada perbincangan penolakan. Sebab kita akan dipersoalkan berkenaan dengan kenapa kita menolak sesuatu. Contoh kalau kebenaran sampai kepada kita, dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syayatin wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti ataupun jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebelum tu Allah beritahu ya ayuhan, Allah beritahu wahai manusia, wahai sekalian orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam agama ini secara penuh, jangan pilih-pilih. So dalam ayat tu kita akan nampak Allah SWT beritahu jangan ikut langkah syaitan yang dibahaskan oleh para ulama, antaranya ialah kita normalisasikan perbincangan ataupun dosa ataupun sesuatu yang salah, normalisasikan. Kemudian justifikasi benda yang salah. Kemudian membenci nasihat, membenci kebenaran. Kemudian kita akan nampak juga mengulangi sesuatu berkali-kali. So ada banyak layer-layer tentang langkah-langkah syaitan yang dibawakan kepada kita untuk akhirnya kita deny sesuatu. Sebab contoh kalau kita nampak dalam Al-Quran, kita akan nampak sebahagian daripada ayat-ayat yang Allah cerita pasal orang ni deny, Allah tak jawab orang tu. Maksudnya Allah tak kata jawapan dia salah, patutnya macam ni. Tak semuanya begitu. Ada waktu yang kadang-kadang Allah cakap je yang dia deny, tak payah layan orang macam ni. Sebab kita kena faham, orang yang deny ataupun orang yang tolak sesuatu, kita akan jumpa macam-macam jenis. Ada orang yang menolak dari sudut dalam, tapi dia menolak dari sudut luar, tapi dia terima dari sudut dalam. Contohnya Al-Walid bin Al-Mughirah, Walid bin Al-Mughirah. So di zaman Nabi SAW, kita akan jumpa ada orang-orang kafir Quraisy yang sifatnya ialah dia sudah menerima Islam dalam hatinya, sudah menerima kebenaran dalam hatinya. Tapi kalau let's say dia cakap benda ni dekat luar, nanti dia akan hilang job dia. Dia akan hilang dia punya kuasa dia akan hilang itu dan ini. Jadi rasa macam pandangan politik dia akan menyebabkan dia tak boleh nak cakap benda ni walaupun benda itu betul. So itu ialah satu bentuk deny, takzib yang ada, iaitu orang terima kat dalam tapi tolak. So dia ada macam-macam jenis. Ada juga orang yang sifatnya dalam hati tolak tapi dekat depan tunjuk. Contohnya golongan para munafik. Munafikin kalau kita study dalam Al-Quran, mereka ni sebenarnya walaupun kita nampak gerakan tu macam political punya gerakan, iaitu mereka ialah orang yang menafikan Nabi, iaitu dan cara dia orang duduk dalam benda tu ialah kalau mereka tak boleh beat the party, so dia kena join the party. So itu ialah benda yang ada dalam munafik. Munafik ni asalnya bapa Ra'isul Munafiqun tu, bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ni sebenarnya ialah bakal menjadi raja ataupun ketua pembesar di Yathrib ketika itu. Dia akan jadi. So diriwayatkan dalam riwayat sirah menggambarkan kepada kita bahawasanya persiapan sudah mula untuk dibuat. Ada kapet merah lah apalah, wallah alam tak tahu, tapi persiapan tu sudah mula untuk dibuat. Akhirnya ada perbincangan antara orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib ketika itu untuk membawa Nabi SAW masuk ke dalam kota ini. Dan bila Nabi masuk dalam kota ini dan Nabi jadi ketua negara, seorang-orang yang politician lama ni dia akan macam, kau siapa? Kau orang luar tiba-tiba datang sini dan pegang negara ni pula. Apa masalah? Dia jadi satu krisis politik yang asalnya dan dia ada insecurity, ada kemarahan yang tersimpan dan sebagainya. Dan bila mereka nak buat re-election, diorang ni pun bijak lah juga, tanya-tanya dululah. Boleh ke tak buat re-election ni? Tanya-tanya, kebanyakannya memang tak sokong Puan Abdullah bin Ubay, lebih sokong kepada Nabi SAW. For sure lah, Nabi datang nak jadi ketua. Mestilah yang paling perfect, takkan nak bagi ke ahli politik. Jadi bila benda tu berlaku, so kita akan nampak Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kita akan nampak dalam riwayat sirah, kita bila baca sirah kita akan kata oh dia ni jahat. Kalau kita duduk zaman tu kita tak tahu dia jahat. Sebab dia ialah orang yang selalu dekat dengan Nabi. Selalu bersama dengan Nabi, jalan dengan Nabi, lepak dengan Nabi. Kalau Nabi bercakap dekat depan, dia akan cakap, "Hey semua,
Nabi nak cakap ni. Fokus, dengar betul-betul. Masalahnya tuan-puan, kalau Nabi dengar bagi talk kat sini, ada siapa nak bercakap ke? Tak ada siapa nak bercakap. Maksudnya semua memang akan respect Nabi. Tapi he just love the mic lah. Dia nak kekal relevant. Dia nak make sure bagi tahu aku masih ada kat sini, aku ahli politik dulu, kau ingat tak dulu kau undi aku kau. Okay, sekarang ni tak apalah kau nak undi orang lain, it's okay, fine. Tapi aku masih dalam grup ni, macam tu. So itu ialah dasar yang ada pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafikun pada zaman tu asalnya ialah krisis politik dan krisis perasaan yang ada. Dia tak selesai benda tu. Sebab tu istilah munafik ni, nafaqa, asalnya dalam bahasa Arab ialah lubang tikus. So tikus ni kita ada lubang kat sini, ada lubang kat sini. Yang ada lubang kat sini, ada lubang kat sini. So kita tak tahu dia pihak kat mana. So bila dia kat rumah kita, dia kadang-kadang dia akan, kita nampak dia, lepas tu tiba dia hilang. Kita tak tahu sebab dia pandai membina lubang, dan kalau let's say nafkah ni asalnya lubang tikus. So dia pergi kat grup ni, dia nampak macam ni menguntungkan. Bila nampak tak menguntungkan, dia lari, dia pergi kat grup ni. Dia nampak tak menguntungkan, dia lari pergi kat grup ni. So itulah asalnya daripada munafik ni. Iaitu dia orang yang sifatnya ada anger, dan kemudian adalah beberapa siri dalam sirah tu menggambarkan bila berlakunya pergelutan-pergelutan yang menyebabkan mereka rasa marah dengan Nabi dan juga orang beriman, dia cakap, betul lah kata-kata orang dulu, dia kata macam ni. Kata-kata orang dulu, kita bagi makan si anjing, lepas tu anjing makan kita. Anjing ni yang dimaksudkan siapa? Dia sedang samakan Nabi dan juga para sahabat dengan anjing. Dahsyat oh. Maksudnya kata-kata tu sampai turunnya surah Al-Munafikun setelah itu. Waktu tu lepas daripada perang Bani Mustalaq. So waktu tu juga dia akan cakap, dia kata kita ni kita ni orang-orang yang a'azzu minhal adzal. Kita akan hinakan ataupun kita akan buang orang-orang yang hina tu bila kita balik saja dekat Madinah nanti. Itu kita akan nampak ayat tu akhirnya dirakamkan dalam surah Al-Munafikun, kekalkan benda tu. So itu ialah bentuk penolakan juga. Maksudnya penolakan yang sifatnya dekat depan tak cakap, tapi belakang bukan main mengata. Ada orang yang dalam diam diterima, macam contohnya dekat Kafir Quraisy tu, ada dalam kalangan mereka yang diam-diam pergi menyorok, pergi dekat rumah Nabi SAW, dengar Al-Quran. Dengar macam, ush, hari ni apa Nabi sampai? Dapat apa Tapi dekat depan-depan orang cakap, aku reject kau. Kau memang teruk dan sebagainya. So dia adalah antara orang besar dalam pergerakan kempen-kempen untuk menjatuhkan Nabi SAW. Ada juga orang yang sifatnya deny tu ialah bentuk dia tak nak ambil pot. Kita rasa macam, tak nak ambil pot, elok lah kan. Okey, tak nak ambil pot ni, dia ada yang elok, ada yang tak elok. Nabi SAW kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baiknya keislaman seseorang, ditinggalkan sesuatu yang tak ada kaitan ataupun tak bermakna bagi dirinya. Dalam kata lain, tak semua benda kita kena ambil pot. Tak semua benda kita kena jadi hero. Contoh kalau kat social media, any issue datang, keluar, tak semua benda kita kena respon. Kita kena jaga benda tu. Sebab Nabi bagi tahu jangan jadi orang yang respon semua benda. Jangan jadi orang yang sifatnya nak jadi hero selesaikan semua masalah. No, kadang-kadang tempat kita bukan di situ. Dan lebih baik diam-diam, kita patah balik, undurkan diri kita. Itu satu benda. Tapi di sisi lain, malayakni juga ialah bermakna tu maksudnya dari sudut kehidupan. Tapi for sure kehidupan beragama dan kebenaran. Itu ialah benda yang bermakna untuk kita. Kadang-kadang, bila kebenaran datang pada kita, kita rasa macam benda ni tak best lah, tak nak dengar. Sebab tu kalau kita tengok kisah Nabi Nuh AS, orang reject Nabi Nuh ni 950 tahun tau. I mean, kita mustahil lah hidup 950 tahun. Hidup 100 tahun pun mustahil. Tak mustahil lah, adalah yang berjaya. Kita tak tahulah kita berjaya ke tak kan. Tapi susah. So bayangkan 950 tahun berdakwah, bercakap dengan orang, dan Nabi Nuh AS ni bercakap dengan macam-macam gaya lah. Dan dia sangat mahir bahasa manusia. Maknanya psikologi dia mahir, dan dia boleh buat kapal juga. Maksud dia lah engineer. Dia lah orang yang tahu ekosistem haiwan. Fikir balik macam mana Nabi Nuh AS boleh bawa masuk binatang secara berpasang-pasangan ke dalam. Selain daripada mukjizat dan sebagainya, ia juga tentang kemahiran seorang Nabi yang tahu untuk memahami ekosistem dan juga flora and fauna ni. Dia tahu macam mana semua benda ni. Maksudnya Nabi Nuh AS bukan orang yang sifatnya, contoh kalau kita kan, macam saya belajar agama ke apa ke, saya mungkin tak tahu, tak reti sangat buat benda lain. Hanya belajar ni je. Tapi kalau kita tengok para Nabi, mereka ialah orang yang mahir macam-macam benda.
So, Nabi Nuh alaihissalam bukan orang cekal-cekal. Dia memang sangat-sangat power, sangat-sangat dahsyat cara percakapan dan sebagainya. Tapi bila orang reject, dan rejection tu berlaku dalam bentuk kempen yang besar daripada kerajaan. So, dia bukan seorang, dua orang yang kempen, tetapi di dalam grup yang besar. Di grup yang besar yang merancang, sebab bayangkan 950 tahun ni berapa generasi. Zaman tu memang orang hidup lama, tapi nak katanya macam orang singgah pergi, orang pergi tempat lain. For sure dalam kalau let's say ratusan tahun tu, dah berapa bahagian bumi dah orang pergi. Maksudnya lama sangat hidup, kita boleh travel macam-macam tempat ni. So nak katanya macam-macam benda boleh buat lah. Dan kita akan tahu bahawasanya Nabi Nuh akan memang travel untuk make sure semua benda sampai dan sebagainya. Tapi rejection tu berlaku dalam keadaan bergenerasi, dalam keadaan tersusun, dalam keadaan kemas. Dan ada orang yang dia rasa macam, ada kerajaan cakap macam tu, kita ikut je lah. So dia ada rejection yang berlaku dalam bentuk yang kita tak nak peduli sangat. So sebab tu saya baca dekat tadi surah Ar-Rahman, sebab ayat dia banyak pasal kita melakukan takzib. Dan kita akan nampak orang, Allah SWT rakamkan dalam surah Ar-Rahman ni, takzib sebelum kita boleh dustakan Rasul ataupun sebelum kita dustakan kebenaran. Pendustaan yang biasanya kita buat ialah pendustaan tentang ourselves. Kita tak kenal diri kita, penciptaan kita. Kemudian kita tak kenal Tuhan yang betul-betul. Jadi akhirnya bila benda tu datang, kita rasa macam tak adalah. Sebab sisi lain juga kadang-kadang benda yang kita reject tu dia lebih kepada bukan benda benar, tapi kita terima benda yang familiar. Sebab tu ada persoalan psikologi, iaitu kenapa ada orang yang hidup dalam trauma punya bonding ataupun trauma punya problem lah, keretakan rumah tangga, broken home dan sebagainya. Dia ada tendensi untuk kembali kepada another broken home. Faham tak? Maksudnya dia duduk dalam broken home, mungkin bapak dia pukul dia pakai tali pinggang ke apa ke, dia ada tendensi untuk pergi end up kepada another broken home. Kenapa ada tendensi tu? Dia bukan confirm, tapi maksudnya ada tendensi tu. Sebab kalau let's say dia punya cara fikir tu ialah tentang kasih sayang tu dia tidak dibaiki. So dia akan cari benda yang familiar. So contohnya, dia nampak bapak dia tu jenis marah, kaki pukul ke apa ke, tapi dalam masa sama suka bagi bunga, ada excitement dan sebagainya. So bila dia nak bercinta, dia jadi macam orang yang, bila cari orang yang nerd kan contohnya, orang nerd tu baik. Tapi dia macam, bosan lah orang ni. Tak ada unsur excitement, dia tak ada kejutan dan sebagainya. So bila tak ada kejutan, dia rasa macam better aku cari orang yang bad boy sikit, nakal-nakal sikit. Yelah, okey lah, dia macam buruk, macam nakal-nakal sikit, macam langgar-langgar sikit, suka siku-siku orang ke apa ke. Tapi dia macam, dia akan tunjukkan bila dia nak dia nak propose tu, dia tu melutut, dia tunjuk macam tu. Kalau let's say orang yang sifat nerd ni, dia macam dia just macam terus terang bagi tahu sangat, saya terus terang saya suka dekat awak, boleh tak saya kahwin awak. So dia macam tak surprise langsung, tak ada vibe. So kenapa orang macam ni akhirnya dia akan balik itu, sebab dia bukan cari benda yang benar, dia cari benda yang familiar. Sebab tu juga kenapa kita untuk kita dapatkan kebenaran, sebelum kita tukar fikiran kita takkan berubah bila kita debat. Susah nak berubah. Boleh, tapi dia susah nak berubah. Kebanyakan daripada benda yang kita berubah bukan datang daripada perdebatan kita dengan kawan ataupun perdebatan kita dekat social media. No. Dia ialah berlaku lewat daripada mungkin pembacaan, something happen dekat diri kita, ada musibah datang kat kita, kemudian kita melalui proses yang panjang berfikir. Baru akhirnya kita berubah. Kenapa? Kita ada familiarity tu. Maksudnya kita ulang benda sama. Sebab tu pointnya juga kenapa kita puasa 30 hari. Kalau let's say Nabi kata ada orang yang puasa 30 hari, yang akhirnya dia dapat lapar dan dahaga. That means, Nabi sedang bagi tahu ada orang yang miss the point. Yang pentingnya point tu, supaya kita boleh jadi orang yang bertakwa. Iaitu orang yang kontrol diri dan kawal diri. Kalau let's say yang penting tu point, kenapa nak kena puasa sampai 30 hari? Kenapa tak puasa 2 atau 3 hari je? Yang penting kan point. Satu sisi lain kita kena faham kebenaran ataupun point tu untuk datang kat kita. Dia tak akan datang dalam bentuk sehari 2 hari. Sebab kita tak familiar. Dia akan datang puluhan hari baru kita familiar. So sebab itulah kalau kita tengok kebanyakan daripada dakwah digerakkan dalam bentuk yang panjang. Sebab kadang-kadang kita tengok cerita Nabi, kita selalu bila kita bahas cerita Nabi, Nabi ni berdakwah kat sini, lepas tu orang dustakan dia, terus azab. So akhirnya bila kita belajar kisah Nabi, yang kita ingat bukan
kesabaran, bukan bentuk ataupun sosiologi masyarakat ketika itu. Yang kita ingat ialah azab apa untuk setiap daripada para nabi ni. Tak ada masalah untuk ingat benda tu. Cuma kadang-kadang kita punya kefahaman tu hanya bila kita sebut Nabi Lut, okey Nabi Lut azab ni. Nabi Nuh azab ni. So kita ingat azab. Kenapa kita ingat azab? Sebab selalu kita belajar ialah bila Nabi cakap terus dusta. Lepas tu terus azab. Sedangkan kita nampak Al-Quran memanjangkan perbincangan berkaitan dengan begitu panjang mereka berdakwah untuk make sure familiarity tu ada. Familiar tu ada. Sisi yang lain, bila kita kena tolak, kena reject, kita juga kena faham bahawasanya kadang-kadang kita down lah kan. So, kenapa orang reject kita? Kita tak cukup bagus ke? Uh, it can be, it might be, mungkin kita tak cukup bagus. Tapi mungkin juga kerana orang tak familiar dengan benda tu. So, soalan datang kepada kita. Contohnya macam, bila kita datang kat satu tempat ni, contohnya mamak reject kita. Tuan-puan, mamak takkan reject kita. Tapi kalau hari tu mamak reject kita, kita akan down lah. Maksudnya kita minta nak order, dia tak datang-datang. Tunggu dekat setengah jam, dia tak sampai-sampai. Itu sedih tu. Sedih tu. Dia kadang-kadang rejection ni datang dalam bentuk yang macam tu. Mamak reject kita, kita beli air dekat air gedegang tu, kita masukkan duit, RM1 tu kau main, elok dia keluarkan RM1 tu balik. RM5 tu elok dia keluar. Kalau konyok-konyok tak apalah dia nak reject. Elok kita baru keluarkan daripada bank, dia reject. So kadang-kadang kalau let's say benda tu berlaku secara constant, contohnya satu hari tu, kita start engine, kereta, engine tak boleh nak start. Kereta reject kita lah basically. Dia tak nak hidup untuk kita. Kita pun macam sedih, kita call bengkel ke, call orang towing ke, orang tak angkat. Kena reject pula dengan towing punya orang. Call 3 kali, call 10 kali tak dapat. Kita pun dah lapar. Tak apalah, biarlah kereta tu. Kita jalan sekejap, pergi kedai mamak. Sampai kedai mamak, kita akan jadi orang yang macam order sekali setengah jam mamak tak layan kita. Ui, itu memang layer rejection yang paling tinggi lah. Kalau mamak dah boleh reject kita tu, fikir baliklah pasal hidup kita ni. So, bila kita kena reject kat situ, kemudian kita balik rumah, on the way balik rumah tiba-tiba hujan lebat, kita basah apa nak try mohon ambil Grab, tak ada Grab ambil kita. Kemudian kita akan fikir pasal kita memang mess up lah hidup kita. So, secara naturalnya memang kita akan kaitkan semua dalam satu waktu. Kita akan kaitkan dan kemudian kita akan buat pembunuhan karakter pada diri kita. Sebab tu orang yang kena reject berkali-kali, dia akan berlaku satu krisis identiti. Dia akan mula persoalkan, berbaloi ke apa yang aku lakukan? Kenapa orang reject aku? Kenapa? Dia akan nampak kepada worth ke aku yang hidup? Kenapa aku hidup? So kenapa dia tarik ke situ? Sebab dia berlaku berkali-kali. So dia macam seakan-akan memberi satu mesej bahawasanya benda ni tak bagus langsung. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, Nabi selalu diingatkan. Dan kalau kita perasan, ayat pasal la tahzan, la takhaf wa la tahzan dalam Quran, jangan takut dan jangan sedih, kebanyakannya menyentuh berkaitan dengan benda yang Nabi tak boleh kontrol, iaitu rejection orang. So bila orang reject, dia ialah pilihan dia. Sama juga macam kes tadi. Bila kita bangun pagi, kita start engine kita tak start. So kita terus pergi kepada dia reject aku. Padahal sebenarnya engine ni ada masalah. Contohnya tengah ada masalah ke, ataupun isu aircon ke apa ke, tak kira lah apa pun. So waktu tu dia memang dah sampai waktu dia. Dia bukan kerana hari tu nak jadi macam tu, boleh jadi sebab tu. Kemudian yang kedua, towing. Orang tu semua tengah busy. Semua orang tengah busy. Waktu tu juga, waktu yang sama mungkin ramai orang kena towing ke apa ke, orang tak angkat kita. Kemudian kita pergi kat kedai mamak. Mamak tu pula sebenarnya tengah lalu hari yang buruk. Selalu dia senyum-senyum. Dia happy-happy. Mamak ni terkenal dengan senyum. Mungkin dia putus cinta malam tadi. So hari tu kita tak dapat order daripada dia sebab dia stres, dia sedih. Bila dia sedih, dia stres sangat, akhirnya dia jadi orang yang sifatnya macam dia pun terpaksa reject orang, dia pun tolak orang dan sebagainya. So itu benda yang kita nampak dalam harian tu. So setiap orang dia ada sebab dia, tapi secara psikologi kita akan ikat semua ni pergi kepada kita. Tapi secara takdir juga for sure ada sebab kenapa kita di-reject macam tu. Antaranya ialah Allah nak ajar kita berkaitan dengan kerendahan hati, ketenangan dan sebagainya. Ada kerusi kat belakang kalau nak duduk. Dan sebagainya. So itu ialah layer-layer yang kita nampak, dan kemudian saya nak masuk sikit antara rejection yang kita buat dalam harian kita. Sebab surah Ar-Rahman ni dia bawa kita kepada fundamental. Rejection tu bermula daripada apa? Dan kita akan nampak Allah bagi tahu
rejection tu bermula daripada sebutan Ar-Rahman tu sendiri. Sebab tu surah ni turun bila orang tanya Mar-Rahman, apa tu Ar-Rahman? Maksudnya Tuhan kita menyayangi, mana dia? Mana Tuhan sayang? Tuhan macam ibaratnya konsep ketuhanan yang difahami tu ialah Tuhan cipta tinggal terus. So yang tu dah deny dah. Konsep kita datang daripada mana, konsep macam mana. Saya suka untuk tengok. Saya tak suka tengok, tapi saya ada habit untuk menengok um, orang-orang berdebat dekat social media berkaitan, orang-orang non-Muslim berdebat berkaitan dengan kewujudan Tuhan. Khususnya baru ni kan NASA travel kan, pergi dekat bahagian paling dekat dengan bulan kan baru ni. Artemis punya kapal tu. So saya tengoklah update dengan NASA tu. Saya tengok macam mana perjalanan dan sebagainya. So saya tengok orang komen kat situ, kan keluar gambar terbaru pasal Venus, keluar gambar baru pasal planet-planet yang ada, Mars dan sebagainya. So orang akan cakap Tuhan ciptakan, tapi semua orang akan kata macam, dan ramai orang yang kata uh, apa kaitan dengan Tuhan? Ni sains. Macam sains menjelaskan asal daripada Tuhan juga. So ada banyak perbincangan ataupun perdebatan yang saya rasa useless. Um, dia ialah big word for a stupid idea yang kita akan nampak benda tu berlaku dalam kalangan orang-orang yang berbincang. Tapi itu ialah denial ataupun benda yang dia deny. Dia ialah orang yang selalu hidup dalam keadaan atheism punya perspektif dan juga framework berkali-kali, dan akhirnya benda yang real datang pada kita, dia tak familiar, so dia reject. Satu lagi benda yang selalu kita reject juga ialah khalaqal insan, penciptaan manusia tu. Kadang-kadang kita diciptakan, bukan kadang, kita memang dah diciptakan. Okay, saya betulkan je. Kita ada satu, bila orang kata kita ni boleh bercakap dengan complicated punya jalan. Maksudnya kita boleh cakap, muka kita lain. Waktu kita bercakap ni, fikiran kita kat tempat lain. Kita boleh masih perkataan kita keluar. Lidah kita, neuron kita, aliran kita, darah kita. Dia sangat-sangat complicated. Tapi bila kita tak merenungi, kita akan jadi orang yang sifatnya macam, alah bercakap je. Biasalah semua orang bercakap. Nampak? Kita jadi orang yang deny yang benda ni ialah benda yang sangat istimewa. Sebab kita kata macam, alah macam penciptaan lain juga. Semua sama je. Kita ni ialah just animal yang sifatnya complicated sikit. Tapi tak. Sebab Allah SWT ciptakan kita dalam keadaan yang Allah tu mencintai kecantikan. Allah tu jamil wa yuhibbul jamal, dan dia mencintai kecantikan. Dan Allah tu sendiri cantik. Allah memasukkan dalam diri kita ni unsur kreatif. Maksudnya bila kita buat sesuatu, kita nak benda tu cantik. Dia berbeza dengan animals. Animals ni ialah dia nak survive. Sebab tu kalau kita tengok daripada tahun dulu, entah zaman Nabi Adam sampai sekarang, rumah semut mungkin sama je bentuk dia. Tak ada satu exploration yang baru berkaitan dengan rumah semut yang berbeza. Sama. Kalau kita study pasal, kita tengok, kita dulu kecil-kecil suka tengok National Geography dan sebagainya. Kita akan nampak rumah semut macam waktu dia buat tu. Cuba tengok sekarang, 2026 punya. Kita tengok tu mungkin 30 years ago, 20 years ago kita tengok. Sekarang kita tengok balik. Ada perubahan dengan bentuk rumah semut? Tak ada. Memang tak ada perubahan. Sama je. Semua bentuk yang ada sama. Cuba tengok perubahan rumah orang sekarang ni. Zaman dulu dengan sekarang. Berubah. Kita akan rasa macam, wow, sangat uniquely ugly kadang-kadang kita akan perasan. Tapi tapi nak katanya macam, tapi dia art. Dia adalah seni yang mana kita akan explore untuk create benda yang berbeza-beza setiap hari, setiap tahun, setiap abad kita. Kerana itulah unsur daripada sudut manusia. Dan bila kita deny bahawasanya benda ni datang daripada pencipta, dia akan bawa kepada pendustaan-pendustaan yang lain. Sebab tu penolakan yang panjang ni, perbincangannya antara pola yang besar dalam Al-Quran. Iaitu macam mana kita menolak kebenaran. Dan kadang-kadang kita bercakap contohnya bila kita dengar satu hadis, kemudian orang tu mungkin belajar lama, dia kata, saya tak pernah dengar hadis ni. Dah pergilah study kalau tak pernah dengar. Maksudnya kadang-kadang kita jadi orang yang sifatnya disebabkan kita tak pernah dengar, so dia tak real dan dia tak betul. Sabar dulu, bertahan. Kadang-kadang kita jadi orang yang melakukan pendustaan tanpa kita bersabar sekejap. Dan itu benda yang berlaku kepada orang-orang yang mendustakan para Nabi, iaitu mereka tak boleh tekan button pause. Bila benda tu kacau terus mereka punya ekosistem, mereka punya status quo dan sebagainya, dia jadi orang yang macam terus retak dan terus nak lawan dan sebagainya. So itu ialah benda yang perlu kita jaga-jaga dari sudut message yang sampai kepada kita, which is kena ada button pause. Sebab kadang-kadang kita
Kalau kita study pasal listening, saya pernah bahas yang kelas validation. So, bila mesej sampai kepada kita, dia akan ada bentuk noise tau. So, noise ni yang buatkan ganggu mesej tu sampai kat kita. Contoh macam ni. Bila saya mungkin meluah kat seorang kawan, saya cakap, hari ni hari yang teruk untuk aku lah. Kau tahu tadi apa yang berlaku? Kita cerita-cerita. Waktu kita cerita tu, sampai dekat dia, boleh jadi ada noise yang mengganggu empathy dia. So, apa noise tu? Dia akan letak, aku lalu lagi berat daripada kau. Aku boleh je okey. Okey, tak ada pun macam kau. So, bila benda tu noise tu ada, dia kacau mesej tu sampai kat kita. So, akhirnya respon kita kepada mesej tu, dia jadi respon yang sifatnya ignorant, penuh dengan kesombongan, penuh dengan dia tak ada empathy langsung sebab dia ada noise tu. Sebab tu kita nak kena control apa sebenarnya noise ataupun kebisingan yang ada dalam hati kita dan diri kita ni supaya bila mesej tu sampai, dia boleh sampai dalam keadaan baik. Sebab kadang bila kita, sebab tu ini juga antara sebab kenapa orang berdebat teruk sangat dekat social media. Sebab dia banyak sangat noise. So kadang-kadang kita jadi orang yang sifatnya bila tegur orang, kita nak sebut kat social media, tadi aku tegur orang masjid ni macam ni. Geram betul. Dah tegur tu dah selesai dah, tak payah nak sembang dekat situ. Sebab kadang-kadang kita jadi orang yang sifatnya nakkan validation, nak tunjukkan yang oh kita ni pandai berdebat, kita ni ada kehebatan dalam tegur orang ke apa ke. Lagi-lagi dalam kalangan orang Melayu kan, orang Melayu kita jadi memendam, tak bercakap. Tiba-tiba bila kita cakap, kita boleh cakap direct. Lagi-lagi kita rasa macam kita ni superior sikit daripada orang lain. So itulah benda yang kita perlu jaga-jaga. Dan dalam surah Al-Rahman juga Allah kata allamahul bayan. Allah SWT mengajarkan kita kompleksiti dalam bercakap. So ada ulama menafsirkan kalimah al-bayan ni ialah al-lughat, iaitu banyaknya bahasa. Banyaknya konsep bahasa yang mana kita ni semua ni ada unsur bahasa yang berbeza-beza. Dan kenapa benda ni disentuh di awal ialah inilah benda yang menyebabkan kadang-kadang kita boleh jadi orang yang tukadziban, orang yang mendustakan. Kerana dekat awal ni kita dah reject. Maksudnya dekat awal lagi kita tidak menjadi orang yang start walking, berjalan sendiri dan bertanya apa sebenarnya diri kita. Ni kita ni apa? Bukan maksudnya kita cakap pasal perasaan kita. Okay, fine, which is benda tu kena ada juga. Tapi ada waktu kita kena cakap, aku ni apa? Apa yang berlaku dalam kepala otak aku? Apa yang kita akan nampak kita ni complicated. Kita akan nampak diri kita ni macam ada waktu kita nak ni, ada waktu kita nak tu. Kita ada keperluan spiritual yang kita nak, sama-sama ada keperluan desire yang kita nak. Semua benda dalam satu waktu. Dan kita boleh hidup dalam keadaan yang menguruskan bumi ni dalam pelbagai needs dan sebagainya. So macam kita kena duduk memikirkan benda tu supaya kita boleh balik kepada Tuhan. Kerana kadang-kadang penolakan kita dia datang daripada bila kita ni jadi orang yang rush dan semua benda nak reject. Akhirnya kita jadi orang yang tidak menghargai mesej yang betul sampai kepada kita. So itu adalah satu sisi lah yang kita nampak dari sudut penolakan yang panjang, penolakan yang berulang-ulang yang berlaku pada para Nabi dan permasalahan yang mungkin muncul. Antaranya ialah kalau kita lihat dalam kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh AS ni ialah orang yang berhadapan dengan orang-orang yang sudah meremehkan idea, sudah membina tembok sebelum benda tu sampai. Susah. Kita ni kalau contohnya nak jelaskan sesuatu, kalaulah orang yang kita berkonflik tu sudah ada idea dan naratif yang dia pegang, dan dia pegang tu betul, susah untuk kita betulkan keadaan tu. Something like contohnya macam kita pergi interview kerja, orang yang sebenarnya akan interview kita tu, sebenarnya dia dah cakap dalam meeting, kita dah decide dah siapa. I mean, kalau let's say dah decide siapa, kita nak expect apa dia nak dengar daripada kita. Macam tu lah. Maksudnya kita cakap lah, dah tu tunjuklah kita bagus. Tapi kalau let's say dia dah decide orang lain, kita akan boleh pun. Dia boleh untuk pecahkan, kemungkinan ada. Tapi kemungkinan tu kecil. Sebab boundaries dan juga tembok tu sudah dibina. Dan itu benda yang kita akan study nanti dalam kisah Nabi Nuh dan dalam pelbagai surah, antara surah Nuh juga. Iaitu cerita berkaitan dengan bagaimana penolakan tu bagi kesan kepada seorang. Dan kita dalam kelas nanti juga kita akan bahaskan bagaimana art ataupun seni ketika mana Nabi Nuh AS di-reject 950 tahun tu, macam dia nak kekal stable. Sebab kadang-kadang secara nalurinya kadang-kadang kita orang yang memautkan emotional stability kita kepada orang lain. Maksudnya kita akan stable kalau orang tertentu dalam hidup kita tu stable. Kadang-kadang kita buat story untuk target audience kita yang tertentu dalam story, dalam dekat senarai viewers tu, dia tengok.
Ada orang tanya saya kenapa dah jarang. Dulu saya suka buat story, sekarang macam jarang-jarang buat story. Lagi-lagi kat WhatsApp tak buat story. Saya cakap sebab target audience tu kat rumah dah. Kenapa saya nak buat story? Saya dah tunjuklah hidup saya kat rumah saya. So nak katanya macam kadang-kadang kita jadi orang yang um, bila kita buat sesuatu, kena reject sesuatu, dia ada layer yang kadang kita tidak fikir ataupun ada benda yang kita perlu renung kat belakang tu. Kenapa kena reject berkali-kali, apa sebab dia, bagaimana orang membina tembok dan sebagainya. Dan macam mana nak kekal dalam keadaan stable ketika mana semua orang menolak kita. Dan macam mana kita nak tentukan orang tolak kita tu, maybe orang tu betul, kita yang salah. Ataupun kadang kita betul, tapi orang tu salah. Sebab ada orang dia macam, adalah kenalan-kenalan saya belajar agama juga. Dia pernah pergi dekat satu tempat. Bila dia mengajar, which is dia ada good degree, good master dan sebagainya. Bila dia mengajar, orang cakap macam, Ustaz ni, tak nak dia. Dia pergi kat crowd lain. Dia pergi kat crowd lain. Banyak crowd yang dia pergi. Akhirnya, dia macam tak diterima. Dan akhirnya dia kata macam, buat apa aku belajar sampai 10 tahun ni? Yang akhirnya aku tak tahu nak kerja apa sebab itu je lah yang aku ada contohnya. Yang rupanya, ini bukan bidang aku contohnya. Padahal macam, sebab kadang-kadang dia di reject tu, walaupun dia pergi ke grup lain, ke grup lain, ke grup lain, tapi grup ni semua ialah satu kepala kan grup ni. So walaupun kita berpindah, tapi kita tak berpindah. Jadi sebab tu kita nampak dalam layer kita ialah constant rejection. Yang sebenarnya dia constant rejection daripada parti yang sama. So itu juga kita kena study benda tu, iaitu berkaitan dengan kenapa orang menolak, apa psikologi orang yang menolak, apa yang menyebabkan kadang-kadang kita ni jadi orang yang macam susah sangat nak bagi ruang untuk orang melepaskan dan sebagainya. Sebab ada juga kadang-kadang konflik-konflik kita yang kita sendiri tutup pintu. Sebab kita rasa marah sangat sampai kita rasa macam aku tak nak dengar dah apa kau cakap. Yang kemungkinannya dia ada sebab yang signifikan juga. So, memahami konsep dan juga cerita rejection dalam kisah Nabi Nuh, dia bukan hanya soal dakwah. Dia juga tentang macam mana kita hidup dekat dunia, dekat dengan kawan-kawan kita dalam keadaan yang circle kita akan kecil dan orang akan makin reject kita dan orang akan mengetepikan kita. So macam nak kekal tetap bertahan, stable dan sebagainya. So bahagian kecil yang kita bahaskan tadi ialah cerita berkaitan dengan rough idea, berkaitan dengan penolakan Al-Quran, polanya, beberapa sebab-sebab orang menolak dan juga beberapa ciri-ciri orang yang menolak yang ada. Dan kemudian kita masuk sikit pada surah Ar-Rahman yang membahaskan kepada kita tentang framework sebelum orang tolak, sebenarnya ada benda akar dalam diri kita yang sebenarnya kita dah reject. So once kalau kita dah reject daripada dalam, tak ada nak expect orang tu akan terima dekat luar. So ada banyak benda lah yang akan dibahaskan nanti. Boleh stay tune lah, boleh sambil-sambil sebelum kita kelas nanti 9 dengan 16 nanti, saya sendiri dan juga Ustaz Uzuzah dan Ustaz Fakrul Islam, kita akan ada juga kuliah dengan Ustaz Uzuzah, Ustaz Fakrul Islam insyaAllah untuk kuliah maghrib nanti bercerita dalam tema yang sama tentang penolakan, tapi setiap orang ni akan bawa angle yang berbeza-beza lah. So saya fokus kepada asas dan pasak dulu insyaAllah sebelum mereka masuk ke dalam ruangan tu. Baik, kita ada less than 5 minutes. So ada any question? Sini ataupun dalam? Ada soalan ke tuan-puan? Tak ada. Baik. Terima kasih tuan-puan. Dekat Zoom pun mungkin tak ada. Atas kehadiran dan juga komitmen secara online dan juga fizikal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Okey, ada satu soalan. Saya plan nak jawab lah soalan ni. Maksudnya kalau pattern rejection yang sama untuk kita belajar barangkali. Okey, kita kena, rejection ni datang dalam pelbagai bentuk dan pelbagai sebab. Contoh, bila kita bawa kereta, tiba-tiba orang belakang cucuk kita. So kita akan rasa macam, weh, orang belakang ni tak sabar-sabar cucuk kita. Tapi kalau let's say orang belakang tu cucuk kita dan orang belakang dia pun cucuk dan orang belakang tu cucuk, orang belakang cucuk dan depan kita kosong. So sekarang ni salah dia ke salah kita? So kita yang masalah kat situ, iaitu kita mungkin bawa slow dekat lorong orang bawa laju. So kita yang patut ke situ, jangan cakap dasar dia cucuk aku. Teruknya tak sabar seorang Malaysia jenis terburu-buru. Betul lah Allah kata manusia dicipta dalam keadaan terburu-buru. Dah.
Dah kalau isi kita, saya kadang-kadang geram juga bila drive tu, macam kita nak cepat, kita pula bawa kat kanan. Kita tak adalah laju sangat. Ikut je lah 110, 115. Tapi bila kita drive kat kanan tu, ada orang bawa 80, dia macam sabar, tahan kat situ. Dan saya perasan orang Malaysia ni ialah dia takkan horn. Takkan horn, dia kan duduk kat belakang tu. Jadilah satu line yang panjang, 10 orang, 10 kereta, 20 kereta. Saya macam, punyalah seorang tu. Jadi kadang-kadang kita jadi geram. So orang yang bawa dekat tengah, yang depan tu, dia tak boleh nak self love lebih sangat. Dia kata tak apalah orang nak mengata apa kat aku. Aku tetap dalam jalan yang benar. Semua orang ni jangan jangan cakap pasal dia ketepikan dia. Itu ialah rejection yang sebenarnya berlaku kerana kamu salah. Macam tu. So kita nak kena bezakan dulu, kita nak kena faham the ekosistem dan keseluruhan pattern tu. Boleh jadi kita yang silap. Tapi boleh jadi kadang-kadang kita akan nampak dekat depan pun penuh. Sekali orang cocok-cocok kita. For sure dia orang terburu. Dah jalan ni kalau dia potong kita pun dia tak boleh ke mana. So itu pun sisi yang lain. Jadi kita nak kena tengok juga sebab kayu ukur tentang kebenaran. Kemudian kita kena belajar juga berkaitan dengan apa yang kita boleh beza, apa yang kita tak boleh berbeza. Sebab kadang-kadang kita bergaduh dekat benda kecil. Contohnya, aiskrim vanila lagi sedap daripada aiskrim coklat. Tak payahlah bergaduh. Subjektif sangat benda tu. Depend lah, ikutlah. Kadang orang rasa vanila sedap, kadang orang coklat sedap. Tak payah gaduh. Walaupun mungkinlah ada orang yang bidang tu dia akan rasa macam sebenarnya yang paling sedap ialah aiskrim ni sebab unsur-unsur kesedapan ni dia boleh diukur sebagai contoh. Tak payah. Dia bukan unsur kebenaran yang sifatnya um, dia sifatnya negotiable, yang sangat-sangat negotiable lah. So tak perlu buka ruang tu. So kita nak kena pisahkan tu. Tu yang kita kena belajar dalam satu hadis 40 tu. Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan benda yang tak memberi makna. So kena define apa makna kat situ. So apa itu kebenaran, apa yang kita boleh berbeza. Apa yang kita kena ambil pot, apa yang kita jangan ambil pot langsung. Itu satu benda. Kemudian kita kena tengok juga constant rejection ataupun pattern rejection yang datang selain daripada konsep kebenaran, posisi kita. Kita kena tengok juga dia datang kerana apa. Sebab kadang-kadang kita jadi orang yang macam orang reject kita. Ketika orang tu benci kita. Contoh, Nabi Ibrahim AS waktu tegur ayahnya, dia sebut, Ya abati, 4 kali. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Ya abati ni maksudnya, ayah, Ibrahim sayang sangat ke ayah. Ibrahim nak cakap something. Kalimah satu je, tapi dia sedang gambarkan respect dan juga love. Sayang dan juga kehormatan, hormat. So bila kita nampak ayat Nabi Ibrahim ni, so orang yang ditegur, which is bapaknya, walaupun penuh dengan kasih sayang, bapaknya rasa tak boleh nak terima, dia rasa macam kena reject. Akhirnya dia kata, kau benci sangat Tuhan aku ke? So dia miss the point. Ada orang yang dia tak boleh langsung terima teguran, sampai akhirnya dia miss the point, dia kata macam, kau benci aku ke? Dia bukan benci, dia lebih kepada, dia mungkin tak setuju kat satu benda, nak cakap satu benda. Jadi kita terus pergi kepada bukan idea tu, tapi cakap kat orang tu. Atau terus membunuh karakter tu. Boleh jadi juga. So rejection boleh datang macam-macam. Ataupun kadang orang kita mohon nak kerja kat sini, kerja kat sini, kerja kat situ. Semua reject kita. Dia kata macam, aku ni memang tak ada guna lah. Boleh jadi kadang-kadang bukan kita tak berguna, kita bagus. Tapi mungkin CV kita tak lengkap. Ataupun mungkin kita tak penuhi standard kriteria. Kadang-kadang kita selalu, ni nama dia adalah satu benda yang kita panggil sebagai main character syndrome. Kita rasa kita main character dalam cerita tu dan kita selalu watak buruk dalam semua orang punya cerita. So, which is kita selalu memangsakan diri kita dan secara tak sedar kadang kita akan jadi orang yang sifatnya non-stop hidup. Kita cuma boleh survive bila kita jadi mangsa saja. So, bahaya benda tu. So, sisi yang lain kadang-kadang memang orang reject kita dan orang tolak tu sebab kita tak nak kontrol pun. Maksudnya ada orang memang dah bina tembok, ada orang sudah merendahkan kita, ada orang yang memang tak nak kontrol. Sebab tu dalam Quran kita akan nampak ada orang yang kita tak boleh kawal. Sebab tu dalam Quran juga kita nampak sebahagian daripada ayat rejection yang Allah bagi tahu, Allah tak balas dan reply orang tu sebab orang tu bukan tanya soalan kerana dia nakkan logician, nak logik. Tapi dia lebih kepada dia nak main-main. Dia ego, nak main-main, bergurau senda, jenis orang yang mempermainkan joke around dan sebagainya. So itu kita akan nampak macam Allah SWT kata tak payah orang macam ni. Jangan masuk dalam game dia, loop dia, tak payah. Stop kat situ, berhenti. Tapi ada orang yang Allah bagi jawapan. Sebab rejection tu berdasarkan daripada dia tak boleh nak faham. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak bersetuju dengan seseorang, kita sebelum kita tak bersetuju tu kita kena faham dulu point dia. Sebab kadang-kadang to disagree, we need to understand first. Sebab kadang-kadang kita tak faham. So akhirnya kita ialah orang yang tidak bersetuju dengan our misunderstanding.
So kita tak bersetuju dengan kesalah faham kita, bukan tak bersetuju dengan orang tu. Tapi akhirnya kita mencetuskan ketidaksetujuan dan pergaduhan kerana kita rasa kita faham macam tu. Lepas tu kalau kita study berkenaan dengan benda ni, kita akan bawa kepada topik. Contohnya Edward Said disebut pasal pergaduhan kita kadang-kadang clash of definition. Kita define sesuatu dengan cara yang lain. Akhirnya kita bergaduh ni sama. Gaduh non-stop tapi sebenarnya kita tengah maksud yang lain, orang tu tengah maksud yang lain. Contohnya macam orang kata macam feminism bla 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 bla. Feminism bla bla bla. Mungkin orang define feminism dengan bentuk macam ni, dengan framework macam ni, dengan sosiologi macam ni. Ada orang define macam ni dan sebagainya. So, akhirnya kita jadi orang yang bergaduh sampai tak boleh nak selesai langsung sebab kita define benda berbeza. Dan Nakib Alatas, Prof Nakib Alatas, uh, Prof Said Nakib Alatas pula dia bawa selain daripada definition tu ialah framework kita ataupun worldview kita berbeza. So cara kita pandang sesuatu, cara kita pandang benda tu besar ke kecil, cara benda yang kita pandang tu berbeza, dia telah menyebabkan nanti kita beza dekat definition dan kita akan beza bergaduh pula. So kita tarik dekat situ. Lepas tu kita akan nampak kadang-kadang perdebatan-perdebatan yang ada orang cakap, boleh tak kau bagi tahu what is the proof of the existence of God contohnya. So kita akan tanya balik, what do you mean by existence? What do you mean by God? What do you mean by proof? So sometimes orang dia define proof, dia mesti material, dia mesti nampak. So for sure kita tak boleh nak yakin dengan dia. Kadang-kadang ada orang faham God ialah satu benda yang diciptakan. For sure kita susah nak cakap dengan dia sebab kita percaya God tak boleh diciptakan. Dan juga existence dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kelas Nabi Nuh tu online tu maksudnya akan dapat rakaman sekali kita dapat. Kelas ni akan berlangsung online dan fizikal. Siapa yang berkekal lapangan untuk datang fizikal, ahlan wa sahlan. Online pun ada dan semua akan dapat rakaman sekali lah insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa dalam sesi lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketua Majlis kan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.